Assalamualaikum again. Sekarang ni ramai orang cari idea DIY cover outdoor aircon dekat YouTube. Kalau aku buka trending pun memang benda ni tengah naik lah. Tapi sebelum korang ikut trend ni, aku nak share satu benda penting sebab ramai aku ulang. Ramai orang buat salah masa buat cover ni. Korang nak tahu salah apa? Korang kena stay tune. Yang pertama, first, outdoor aircon memang dibuat untuk tahan hujan, tahan panas. Memang design dia macam tu, nama pun outdoor. Kat belakang aku ni outdoor aku letak dekat bawah bumbung kat pos. Ni contoh cover aku, tak ada cover apa pun, steady lah. Ada outdoor yang orang pasang atas bumbung, kena hujan direct setiap hari pun tak ada masalah. Yang korang nak buat cover pasal apa? Dia bukan macam indoor. Indoor ni dia sensitif sikit lah. Outdoor ni dia sifat dia memang sifat tahan lasak. Memang dia raga lah orang kata. Dia memang tahan, sebab tu dia duduk kat outdoor. Tapi masalah terbesar bila orang buat cover outdoor ni adalah dia buat rapat sangat. Contoh, ini ada beberapa gambar yang aku tunjuk korang. Contoh dia buat cover, dia buat rapat. Cantik, memang cantik, aku setuju, memang cantik. Tapi bila tutup rapat macam ni, airflow tak jalan. Bila outdoor ni kerja dia nak buang haba. Bila hampa tutup, haba tak boleh keluar. Bila tak boleh keluar, kompresor terpaksa kerja lebih kuat. So bila kompresor kerja lebih kuat, apa akan jadi? Yang pertama, bil korang naik, outdoor pun cepat panas. Lepas tu lifespan jadi pendek. Maksudnya jangka hayat outdoor korang akan jadi pendek. Orang ingat buat cover untuk jimat, sekali dapat bil elektrik memang tinggi lah, sebab kompresor korang kerja lebih kan. Tapi jangan korang salah faham. Bukan semua cover ni salah. Cover ni cuma berguna dalam 3 situasi saja. 3 situasi ni kalau ada, korang boleh buat cover. Yang pertama, kalau outdoor kena matahari time tengah hari memang panas gila. Korang boleh buat kanopi kecil. Untuk korang cover outdoor korang daripada kena direct matahari lah. Tapi bukan kotak. Buat kanopi lah. Yang kedua, kalau tempat rumah korang ada pokok daun banyak jatuh atau kucing suka tidur atas outdoor korang boleh buat cover lah. Korang guna cover jenis kayu untuk lindung daripada daun-daun atau apa jatuh direct kat outdoor korang lah. Dan yang ketiga, yang ni paling ramai orang letak lah dekat pos. Dekat pos dia nak nampak, biasa bila letak macam ni dia tak cantik lah. Pos dia nak nampak kemas, nak nampak cantik, dia dekor lah sikit. Tak ada masalah. Tapi asalkan airflow tak block lah. Kalau korang memang nak DIY sangat, yang ni memang geng kaki DIY sebab dia nak cantik atau dia nak ikut trend, tak ada masalah. Tapi korang kena ikut 3 rule ni, 3 syarat ni. Yang pertama, kiri kanan, depan belakang, airflow mesti ada kurang-kurang 50% ruang udara. Maksudnya nak ada juga ruang udara, dia tak nak panas. Yang kedua, rules yang kedua, belakang outdoor korang jangan sesekali tutup. Bila korang tutup, habis lah, dia berkuap lah. Memang haba tak boleh pergi mana. Dan yang ketiga, jangan buat kotak tertutup. Cover rapat atau outdoor pun memang habis lah. Outdoor korang menangis kalau korang buat tutup. Nanti aku akan tunjuk kat korang gambar-gambar yang orang buat cover. Ada ruang airflow untuk cantik jalan lah, masuk dia tak tertutup. So guys, DIY cover outdoor ni sebenarnya bukan wajib pun. Outdoor tak perlukan perlindungan sangat pun. Dia tak perlu cover apa-apa sebab dia memang design memang untuk diletakkan dekat luar. Sebelum korang ikut trend DIY cover outdoor tu, korang kena make sure benda yang aku cerita 3 rules tadi, dengan 3 keadaan korang yang boleh kalau korang nak buat cover lah.
So biar kalau korang nak biar rumah cantik apa, tapi pastikan korang punya outdoor boleh tahan lah. Tak nak lah korang buat cover tapi outdoor korang rosak semata-mata korang nak cantik pun tak kena juga. Okey, video aku sampai kat sini saja. Okey, kalau korang rasa video ni bermanfaat, okey, sebelum korang nak DIY cover untuk outdoor korang ni, korang fikir dululah. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.